Kalau kita masih lagi takut nak beli emas, mungkin 4 perkara ni dapat bantu untuk kita dapat untung dan elakkan rugi dengan emas lah. Yang pertama sekali, kalau nak beli emas ni, belilah dekat mana-mana tempat, pastikan dapat fizikal. Walaupun urusannya online, mudah nak beli, tapi pastikan mudah nak dapatkan fizikal dan mudah nak jual semula. Ada tempat yang mudah beli je, lepas tu nak jual semula susah. Nak fizikal kan pun susah. Kena hati-hati. Yang kedua, jangan harap kalau beli emas ni dapat pulangan. Maksudnya kita dah fikir dah, emas dia tak ada pulangan. Dia tak sama macam ASB, macam tabung haji, dapat dividen tahunan. Nak untung, berapa banyak emas yang kita dah berjaya beli dan kita jual semula dengan harga lebih mahal. Dan yang ketiga, gunakan duit yang sesuai. Guna duit jangka panjang ataupun guna duit yang kita tak rela duit tu mudah sangat dibocorkan. Tak rela untuk diri kita mudah sangat terguna, boleh beli emas. Sebab bila beli emas, maksudnya kita tak habiskan duit. Kita selamatkan duit kita daripada mudah terguna, daripada dimakan inflasi. Jangka panjang, lebih baik alih dalam emas. Dan yang keempat, untuk elakkan kita mudah kena tipu dengan transaksi jual beli emas ni, elakkan beli dengan tangan-tangan individu. Tak kisahlah family kita ke, kawan kita ke, sebab kita tak tahu dia beli emas tu daripada siapa, status emas tu macam mana. Nak lebih selamat, beli direct dengan syarikat emas. Jadi bila kita dah tahu 4 perkara ni, sepatutnya kita tak takut dah nak simpan emas. Kalau masih takut nak pegang dekat tangan, itu bukan isu yang besar, sebab kita boleh beli dan simpan dalam aplikasi ni, disimpan secara percuma. Okay, siapa yang belum ada aplikasi ni, boleh mula dengan serendah 1 gram ataupun 100. Untuk cukupkan 100 gram pertama, pergi dekat profil saya ataupun boleh hubungi saya